Bawah dia kek, kita bakar. Lepas tu kita letak coklat ganache. Lepas tu baru kita letak Futin ni. Futin ni dia rasa macam waffle cone, tapi dia lagi lembut lah. Ini yang canggih betul viral kek zaman tu. sekarang ya. Ya. Ini kita pakai hazelnut spread. Kita jual RM25 sahaja. RM25 saja. So dalam dia ada apa ni? Ini dia ada lapisan kek. Lepas tu kita ada coklat ganache. Lepas tu kita letak Futin ni. Dia ada berapa jenis awak jual ni? Saya ada 3 jenis. So saya ada Kinder Bueno. Saya ada pistachio. Untuk yang flavor lain selain coklat ni, saya yang pertama buat dulu. Serius ah? Ya. Baik. Habis awak pakai coklat apa ni? Saya pakai hazelnut spread bang. Oh, hazelnut spread. So dia tak macam tiramisu, dia lain sikit lah. Memang lain. Ni kek. Itu ayah jual tiramisu, nak jual kek pula. Semua saya jual. Baik, ni beli tiramisu ni? RM18 bang. Semua Yang ni? sama. Ini RM25. Baik. Habis buka pukul apa ni? Setiap hari Rabu sampai hari Ahad. Pukul 4 sampai 7.30 petang. Baik, saya minum dulu Okey. Itulah. Terima kasih. Nice, terima kasih.